من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini dapat memberikan sedikit manfaat buat kita insya-Allah, untuk sama-sama kita mendalami dan mentadabburi satu surah yang menarik juga dalam Al-Quran. Seluruh surah dalam Al-Quran ini menariklah, tetapi bila kita tidak menghayatinya maka kita akan nampak ia biasa saja. Tapi tadabbur, dia akan mencantikkan lagi pembacaan yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi pagi ini kita mulakan kisah ataupun mulakan tadabbur kita untuk siri yang pertama, iaitulah kita mentadabburi surah yang ke-28, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, itulah surah Al-Qasas. Ada 88 ayat. Semua ada buat Quran kan? Surah Al-Qasas selepas daripada surah An-Naml. Surah Al-Qasas, muka surat 385, surah yang ke-28, surah selepas daripada surah An-Naml, dan selepas surah Al-Qasas ialah surah Al-Ankabut. Selepas surah Al-Qasas ialah surah Al-Ankabut. Kenapa kita sebutkan begitu? Saya sejuk semua. Kulit dah nipis. Okey. So pagi ini ataupun hari ini kita akan mulakan siri yang pertama, itulah kita akan tadabbur surah Al-Qasas. Cuma saya tak tahu mengambil masa berapa siri, wallahu alam.
mungkin panjang, walaupun dia adalah surah hanya 88 ayat sahaja, tetapi bukan bermaksud kita boleh tadabbur secara laju. Sebab saya tak suka kita belajar secara laju ni, sebab kita tak dapat rasa lazat dia. Mungkin kita akan perlahan-lahan, walaupun ambil masa yang mungkin lama, tetapi kita dapat rasa kelazatan daripada Al-Quran tu. Mungkin ada yang ikut saya dalam tadabbur surah Yusuf di Masjid Cyber 10 pun mungkin tahu cara bagaimana saya tadabbur itu. Sebab kita akan selak Al-Quran yang lain untuk kita nak mendapatkan lagi makna ataupun refleksi untuk kehidupan kita. Sebab tadabbur dia bukan hanya melihat dan menelusuri sirah semata-mata. Kita sedang mempelajari hidup kita menelusuri Al-Quran. So mungkin ada yang di kalangan kita yang sedang ada masalah ini, yang kita sedang lalui ujian, rupanya ada ayat yang Allah sebutkan, dan itulah jawapan kepada kita punya kehidupan ataupun ujian yang Allah beri dalam kehidupan kita. Dan surah Al-Qasas ini juga adalah surah yang menarik selain daripada surah Yusuf. Sebab surah Yusuf dan surah Al-Qasas hampir sama matlamatnya, iaitulah untuk memberikan balik semangat kepada orang yang down. Kedua-dua surah itu adalah ketika Nabi sedang down. Jadi surah Yusuf Allah berikan kepada Nabi setelah kehilangan dua orang yang paling disayangi, itulah Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. So pastinya dia berlaku sebelum daripada hijrah. Dan surah Al-Qasas ini pun sama, Nabi dapat surah ini daripada Allah Subhanahu wa taala lingkungan tempoh tahun 7 hingga tahun 10 kenabian Nabi SAW. Dan kalau kita tengok sirah, tahun 7 ke tahun 10 kenabian Nabi itu adalah tahun pemboikotan ekonomi yang sangat dahsyat untuk keluarga Bani Hashim. 2 tahun setengah pemboikotan itu berlaku. So Allah bawa datangkan ayat ini untuk memberikan semangat kepada Nabi SAW. Dan satu saya pesan, bila kita cerita ataupun kita mendengar cerita yang ada dalam Al-Quran, pertama kita kena tahu situasi sirah itu. Macam kisah Al-Qasas ni kisah Nabi Musa. Al-Qasas ni adalah kisah Nabi Musa. Kita akan hayati kisah Nabi Musa itu, satu. Yang kedua, kita akan reflektkan di zaman Nabi, ketika Nabi dapat ayat itu, apa berlaku zaman Nabi. Dan kita akan reflektkan juga kepada zaman kita hari ini, apa yang akan berlaku dan bagaimana kita respon dengan ayat Quran itu. So 3 itulah kita akan bermain dalam ayat-ayat yang berunsurkan sirah ini. Okey, kita akan panjangkan lagi huraian tu. Tapi seperti mana biasa, sebelum kita mulakan surah Al-Qasas untuk tadabbur kita siri yang pertama ini, biasanya kita akan bacakan ayat Quran dulu beberapa ayat, kemudian kita akan sambung untuk tadabbur. Dan begitulah nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nanti tolong tanda dan catat dekat mana kita berhenti ayat yang kita baca bulan depan. Walaupun kita tak akan tadabbur ayat tu, mungkin hari ini saya akan baca ayat pertama sampai ayat kelima, mungkin kita tak tadabbur lagi, sebab hari ini adalah pengenalan yang saya akan huraikan banyak pengenalan, mungkin daripada sinopsis keseluruhan cerita tu bagi nampak jelas dulu kenapa Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Qasas ini tentang Al-Qasas, mana datang cerita Al-Qasas ni. Kenapa Allah letakkan surah ini selepas daripada surah An-Naml? Kenapa Allah letakkan selepas surah Al-Qasas ini adanya surah Al-Ankabut? So nanti kita akan huraikan itu secara keseluruhan. Kalau sempat, baru kita masuk ayat pertama. Kalau tak sempat, bulan depan lah ceritanya. Macam tu ceritanya. Okey, kita baca dulu muka surat 385, surah Al-Qasas. Kita baca bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, insyaAllah. Ini dah start dah. Yang ni dah start dah tu. Dah. Baik, surah Al-Qasas buku surat 385. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Sadaqallahul azim. Baik, surah Al-Qasas kita baca daripada ayat pertama sehingga ayat yang kelima, sekadar untuk mengambil manfaat daripada lidah. Bukan hanya mendengar saja pada pagi ini, tapi kita dah baca. So, mudah-mudahan lidah kita juga mendapat pahala dan menjadi saksi di hadapan Allah esok, yang mana kita menggunakan lidah ini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, surah Al-Qasas ialah surah yang ke-28 dan surah ini hanya ada 88 ayat sahaja. Surah ini adalah surah Makkiyah. Mungkin ada yang dah ikut kelas tadabbur, maka dia dapat bezakan di antara Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah bukan ayat yang turun di Mekah, Madaniyah bukan ayat yang turun di Madinah. Tidak tepat. Yang tepat ialah Makkiyah turun adalah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Madaniyah ialah ayat yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Macam sama je Ustaz? Tak sama. Sebab ada ayat-ayat yang turun selepas Nabi berhijrah, Nabi berada di Mekah. Faham? Maksudnya ada ayat-ayat yang turun selepas Nabi berhijrah, namanya juga adalah Madaniyah, tapi ayat itu turun di Mekah. Okey, ketika Nabi melakukan haji, ketika Nabi berada di Mekah, ketika berada di Hudaibiyah, perjalanan nak balik menuju ke Madinah, itu semua ada ayat-ayat yang turun ketika Nabi berada di Mekah. Tapi ayat itu tetap dipanggil sebagai ayat Madaniyah. Sebab Madaniyah dan Makkiyah bezanya adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita sebutkan tadi bahawa surah Al-Qasas ini ialah surah Makkiyah, bermaksud Nabi masih lagi berada di Mekah.
Maksudnya tempoh 13 tahun tu masih berada di Mekah, tak berhijrah lagi. Saya sebut ni adalah supaya nanti kita boleh capture apa saja yang berlaku dan apa saja ayat-ayat yang Allah turunkan, dia pasti ada kaitan dengan Nabi saat itu. Sebab surah Al-Qasas ni ceritanya besar. Walaupun cerita tu tak banyak Nabi yang lain, ataupun tak ada pun Nabi yang lain, hanya Nabi Musa saja. So kenapa disebutkan surah Al-Qasas tu, nanti kita akan sebutkan. Cuma daripada sudut Allah ceritakan kisah Nabi Musa itu kepada Nabi SAW, dialah untuk memberikan semangat balik kepada Nabi yang 3 tahun 4 tahun akan datang, Nabi akan jadi lebih drop kehidupannya. Dia berada di satu titik yang terendah dalam kehidupan. Sebab kalau kita ambil tempoh daripada sudut penurunan surah ini, daripada lingkungan tempoh 7 ataupun 10 tahun kenabian Nabi. So 7, 8, 9, 10 begitulah, 3 tahun 4 tahun turun ayat ini dalam tempoh itu. Nanti selepas 10 tahun, selepas pemboikotan ekonomi itu terbatal, maka 2 berita sedih Nabi dapat, itulah kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib. Dan situlah titik terendah kehidupan Nabi SAW. Dan selepas itulah baru diperjalankan Allah untuk peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik balik. Walaupun naik balik kan macam-macam berlaku selepas Isra' Mi'raj ni. Nabi dihentam oleh orang Quraisy, tiba-tiba kata, macam mana boleh pergi ke Baitul Maqdis padahal semalam kau dengan kami. Sebab ia bukan titik terendah tu, dia bukanlah naik balik daripada titik terendah itu tak kena ujian, pasti kena. Tapi bagaimana ditempuh ujian tersebut. So Nabi naik balik. Selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah pun masih lagi ada ujian yang Allah bagi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Nabi terpaksa berhadapan dengan orang yang munafik. Nabi terpaksa berhadapan dengan Bani Israel yang menipu dan tidak menjalankan perjanjiannya dengan betul. Maknanya dia tidak amanah dengan perjanjian yang diberikan. So maknanya ujian ada selepas daripada naiknya titik terendah tadi tu, nak pergi ke titik yang tinggi. Macam hari ni kita kata, Ustaz, saya ni pun dalam keadaan yang titik terendah, tapi Alhamdulillah saya dapat semangat. Tapi saya pelik lah Ustaz, bila saya dekat diri pada Allah, makin ujian, makin banyak ujian. So tak semestinya orang yang dekat diri pada Allah tu tak kena ujian. Tak semestinya orang yang nak naik balik hidupnya tak kena ujian, malah makin teruk daripada sebelum tu. Cuma bagaimana dia tempuh ujian itu dah berbeza dengan sebelum naik titik yang tinggi tu. Maknanya dia ada dia punya level dia. So daripada tempoh kehidupan Nabi 23 tahun tu, yang betul-betul berada pada titik terendah bagi hidup Nabi adalah tahun ke-10 ataupun 11 kenabian Nabi itu. Bila? Waktu kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Itu surah Yusuf itu Masjid Sabatan. Tapi untuk yang ini, dia turun sebelum berlaku peristiwa sedih dua tu. Dia berlaku ataupun dia turun sebelum berlaku kedua-dua ataupun 3 titik ataupun 3 peristiwa sedih Nabi di Taif, tak diterima orang-orang Taif dan seumpamanya. So ayat inilah yang yang memberikan gambaran kepada Nabi SAW macam mana untuk naik balik. Macam mana untuk naik balik. Tapi Nabi naik tak? Belum. Walaupun Nabi dapat ayat ini, dia hanya memberikan semangat kepada Nabi dulu untuk bertahan. Dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Qasas ini, ia adalah ayat sebagai satu berita gembira buat Nabi. Kita akan tengok nanti cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam keluar daripada Mesir, pergi ke Madian, dan nanti akan balik semula ke Mesir. Itu gambaran awal Allah berikan kepada Nabi. Nanti 3 tahun akan datang, kau akan diusir oleh orang-orang Quraisy, wahai Muhammad. Dan kedatangan balik Nabi Musa ke Mesir ialah gambaran kau pasti akan datang balik semula ke Mekah. Itu gambaran awal. So itu yang kita kena belajar tau. Dia bukan hanya oh je lah banyak. Tapi hari ni mungkin kita tak dapat tengok, macam mana Ustaz? Saya kalau cerita pasal ni, saya tak ada nak bergerak daripada pucung nak pergi ke ceras ke, tak ada. Dia bukan itu. Dia mungkin daripada sudut aku hari ni mungkin ada benda yang aku sedang alami. Anak aku mungkin dah tak ingat aku, dah tak balik. Anak aku mungkin dah tak telefon aku tanya khabar dah. Tapi bila kita ikut apa yang Allah beritahu dalam surah Al-Qasas, yakinlah anak tu akan datang balik.
Dia bukan mendendam, cerita keburukan anak pada orang. Itu tak jadi lah, sebab dia bukan line Al-Qasas. Itu mungkin line lain lah. Mungkin Abu Jahal punya line, Al-Walid bin Mughirah punya line. So sini kita boleh belajar tu kan, sini yang kita boleh belajar daripada surah Al-Qasas itu. Mungkin bukan cerita daripada satu tempat kita nak pergi kepada satu tempat dan balik semula ke rumah kita, bukan. Dia cerita bagaimana aku nak mendapatkan satu momen yang betul-betul aku gembira dengan momen ni. Nabi kan balik semula ke Mekah, kan Nabi gembira. Bila Nabi balik semula? Pembukaan kota Mekah. Nabi gembira. Satu bila mana dari, oh aku nak dapat balik macam mana, aku gembira dulu dengan anak aku. Mungkin suami, hari ni kita masalah dengan suami pula. Tak tahulah Ustaz, suami saya ni lah 30 tahun kahwin, lain pula perangainya. Dia dengan handphone je Ustaz, tak ada dia tengok muka saya. Dia tengok handphone dengan muka saya, handphone lagi lama pada muka saya Ustaz. So ikutlah line Al-Qasas ni. Ikut line Al-Qasas ni, insya-Allah kita tak boleh nak marah, nak boleh nak, nanti dia akan gaduh. Kan? Kadang jenis teguran kita kena susun juga. Untuk nak tegur suami kita yang mungkin dia pun memang malas nak dengar kata kita kali. Atau mungkin dia kata dia lebih suka lepak luar Ustaz daripada rumah, lepak dengan kawan. Saya ni dah jadi apa tak tahu di rumah. Line Al-Qasas adalah penaik semangat. Jadi bukan redha, macam tu redha lah Ustaz, nak buat macam mana? Allah yang mana takdirkan saya memang jadi isteri dia Ustaz. Macam tu janganlah merungut. Tapi kenapa merungut? Dan merungut bukan seorang diri, masuk dalam media sosial. Kalau korang lah, dia masuk dalam media sosial. Kalau korang lah dapat suami macam ni, apa yang korang buat? Okay, me first. Threadnya hal lah tu. Kan? Banyak macam kita tentang orang, tentang walaupun orang tu adalah orang yang dekat dengan kita, suami kita, jiran kita. Benda yang kita hadapi sekarang ni, itulah dia yang Allah sedang rakamkan dalam surah Al-Qasas. Kan, tak semestinya. Tapi suami saya bukan Fir'aun Ustaz. Dia tak semestinya nama tu Fir'aun. Tapi bagaimana berlakunya peristiwa itu sebab nanti kita akan tengok kisah ini hanya Musa dan Fir'aun saja. So kita akan bayangkan kita adalah Musa, Fir'aun adalah orang yang sedang berada di hadapan kita. So sepanjang penceritaan surah Al-Qasas sebanyak 88 ayat ini. Okey. Kenapa nama dia diberikan sebagai surah Al-Qasas? Kerana ia mengambil daripada ayat yang ke-25 dalam surah ini, yang Allah gunakan juga perkataan Al-Qasas. Dia sebenarnya macam ni, apa sahaja nama surah yang diletakkan, semua ada ayat dalam tu. Surah Al-Ankabut ada ayat dalam tu yang menggunakan Al-Ankabut. Tapi kena tengoklah penceritaan tu pasal apa. Kan, labah-labah punya net, kan, jaring dan semua. Kenapa Allah bagi gambaran macam tu? Kena tengok juga. Surah Al-Baqarah ada ayat dalam tu, dalam surah Al-Baqarah perkataan Al-Baqarah yang Allah guna. Tapi kena tengok cerita tu kenapa Al-Baqarah. Kan, surah Al-Isra ada juga. Surah apa lagi? Surah Al-Kafirun ada juga. Cuma satu surah aja yang digunakan nama surah itu yang tidak ada dalamnya perkataan itu, iaitulah surah Al-Ikhlas. So, surah Al-Ikhlas dia tidak ada perkataan ikhlas dalamnya. Yang lain semua ada. Al-Falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Semua, yang lain semua ada. An-Naba ada, Al-Dhariyat ada. Semualah, semua nak 113 surah tu semua ada, satu je tak ada, surah Al-Ikhlas. Dan dalam ayat surah Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia menceritakan tentang ketauhidan kita kepada Allah, yang memang kita kena sembah hanya kepada Allah sahaja. Dan cerita tentang surah Al-Ikhlas itu ialah menyuruh kita sentiasa ikhlas. So kenapa tak ada ayat ikhlas dalam tu? Sebab ikhlas tak perlu ditunjukkan, dia perlu didiamkan saja dalam hati dia. So tak payah sebut lah saya ikhlas. Tak apa, saya ikhlas. Kalau dia sebut dengan hati sama, okey. Kalau dia sebut tapi dalam hati tak sama, tak okey. Saya ikhlas, betul ni saya ikhlas ni. Tapi nanti kalau awak dapat belanja saya pula lah. Tak ikhlas tu. Tak ikhlas dah. Ikhlas macam mana? Ikhlas ialah orang yang tidak mahu mendapat balasan dan ucapan terima kasih pun dia tak nak. Itu ikhlas. Mana Ustaz tahu? Okey, jom kita tengok. Sebelum masuk Al-Qasas saja kita tengok surah Al-Insan. Ni tambahan. Saya pun tak terfikir nak cerita pasal ni, tapi cerita pula dah. Tak apa. Tambahan Surah Al-Insan. Kita tengok surah Al-Insan.
Ada dalil berkaitan dengan ikhlas. Apa tanda ikhlas tu? Surah Al-Insan ayat yang ke-8 dan 9. Muka surat 579. Surah Al-Insan ayat yang ke-8 dan ke-9. Muka surat 579. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yut'imu nat-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah katakan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang-orang tawanan. Dan sebenarnya kalau kita patah balik ke belakang ayat tu, itu adalah orang-orang yang Allah tengah memberitahu kepada kita sifat dan ciri ahli syurga. Mereka ni dah masuk dalam syurga dah. Kalau tengok ayat sebelum tu kan, ayat 7, ayat 6, ayat 5, itu semua adalah orang-orang yang Allah telah bawa mereka masuk ke dalam syurga. Dan Allah revealkan siapa dia ni, ialah orang-orang yang mereka suka memberikan makan kepada orang-orang yang yatiman, anak yatim, miskinan, orang miskin, asiran, orang tawanan. Dan Allah revealkan lagi, dia bukan hanya suka memberi makanan. Ni poin kita, dia ikhlas dalam ayat ke-9 yang Allah kata innama nut'imukum liwajhillah. Mereka yang memberikan makan ni, kata Allah, ketika mana mereka dah masuk dalam syurga, Allah revealkan sifat mereka siapa. Dia suka memberi makan, dan ketika diberi makan tu liwajhillah, kami beri makan ini adalah kerana wajah Allah. Maksud wajah ialah keredaan. Tafsiran lain ialah kerana mereka ingin melihat wajah Allah dalam syurga. Dan poin saya pada diri, mana mereka membuat itu kerana Allah, dia punya kesan dia, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami bagi makan ni adalah kami tidak mahu langsung jazaan, balasan pun tak mahu. Tapi kalau orang bagi kena ambil lah. Bagi orang kot tengkat kan, tak payah balas. Tapi tiba-tiba esok orang bagi, terima je, tak apa. Tapi dalam hati tu memang tak nak. Maknanya ketika bagi tu la nuridu minkum jazaan, aku tak nak. Kami tak nak balasan balik. Bukan tak nak balasan saja, bukan tak nak minta dia balas saja, wala syukuran, ucap terima kasih pun kami tak harapkan. Tapi kalau orang ucap terima kasih, kena jawab. Jangan bagi buku 5 kat dia lah. Jangan cakap terima kasih kat aku, diam aku nak masuk dalam ayat 9 ni. Tak boleh, tak masuk tu macam tu. So kalau orang bagi terima kasih, sama-sama, jazakallah wa iyyak, okey lah kan. Tapi kalau aku tolong dia, ucap terima kasih pun tak nak, lepas aku tak tolong dia dah, habis ikhlas tu terbatal. Biasa tak gini? Biasa. So ni dalilnya supaya kita boleh ikhlas. So sebab tu, okey, balik cerita tadi. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas dia tidak ada perkataan ikhlas. Cukup lah sekadar untuk kita nak buat, kita dengan Allah aja. Orang balas tak apa, orang tak balas tak apa, orang tak ucap terima kasih tak apa, memang aku buat kerana Allah. Tapi senang susah? Ikhlas ni peringkat nombor 6 tau dalam tasawuf. Tinggi. Dia datang setelah syukur, dia datang setelah sabar. Dah masuk tasawuf pula, tak apa, jauh tu. Okey, balik surah Al-Qasas. Kalau cerita banyak okey. Jadi surah Al-Qasas ini diambil, surah Al-Qasas namanya diambil dalam ayat yang ke-25. Boleh tengok dulu ayat yang ke-25 muka surat yang ke-388, supaya apabila kita belajar, orang tanya kita boleh jawab. So nampaklah kita belajar kan. Mak, pasal apa surah Al-Qasas ni ditulis nama surah Al-Qasas? Oh, pasal dalam surah Al-Qasas ceritanya macam-macam. Pasal bahasa Melayu dia terjemah adalah kisah-kisah. Kita yang tak tahu, mungkin tak sedar, mungkin tak pernah belajar. Oh, dalam surah Al-Qasas tu memang pasal cerita tu banyak. Cerita pasal Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mana ada. Bukan itu. Surah Al-Qasas diletakkan dalam nama surah adalah kerana berdasarkan ayat yang ke-25. Kerana ayat yang ke-25 ni nanti boleh baca. Ayat ke-25 ini Allah bawa datang satu cerita di mana Nabi Musa alaihissalam wa qassa alaihil qasasa. Nabi Musa sedang bercerita kepada satu orang lelaki, dikatakan dia adalah Nabi Syuaib, tapi banyak majoriti para ulama kata bukan. Pas zaman dia jauh.
Tapi tak apalah, walaupun ada kata yang kata Nabi Syuaib lah, tapi kita nak katakan dia adalah seorang lelaki yang dah berusia, dia yang ceritakan Al-Qasas tu. Al-Qasas tu maksudnya kisah-kisah. Mana kisah-kisah yang banyak. Kalau satu kisah disebut Al-Qissah, Al-Qissah tu. Tapi kalau banyak kisah, nama dia Al-Qasas. Mana banyak kisah. So bukan kisah tu banyak dalam surah Al-Qasas, cerita pasal Nabi-Nabi yang lain, cerita pasal Rasul-Rasul yang lain, tak. Cerita Al-Qasas yang dimaksudkan ialah kisah-kisah Nabi Musa daripada kecil sampai dia lari ke Madian. So dia cerita dekat orang tua ni lah, aku ni daripada sini, Datuk datang kepada istana, pergilah, aku telah pukul orang sampai mati, kemudian aku lari, Fir'aun cari aku. So dia cerita balik apa yang dia sedang lalui daripada hidup daripada Mesir sampailah ke Madian. Maka Allah ambil, ataupun maka diambilkan nama tajuk surah itu dengan Al-Qasas. Itulah merujuk kepada cerita-cerita Nabi Musa punya kehidupan. Okay, settle yang tu. Baik, sebelum surah Al-Qasas ada surah An-Namlu dan ada surah Asy-Syu'ara. Ada surah An-Namlu dan ada surah Asy-Syu'ara. Surah An-Namlu ada cerita pasal Nabi Musa. Surah Asy-Syu'ara juga ada cerita pasal Nabi Musa. Hebat Al-Quran ni penyusunannya hebat. Allah yang susun, bukan manusia yang susun. Penurunan Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang susun, bukan manusia yang susun. So kenapa sebelum daripada surah Al-Qasas itu surah An-Namlu, surah semut? Kenapa sebelum surah An-Namlu itu surah Asy-Syu'ara, penyair-penyair ataupun syair-syair? Kedua-dua surah sebelum surah Al-Qasas ada cerita pasal Nabi Musa. So nanti kita boleh tengok dalam surah sebelum tu surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, Allah ceritakan kisah Nabi Musa bermula daripada ayat ke-10 sampai ayat 68. Ni catat saja, nanti balik buah hambuk sendirilah. Tak sempat nak kuraikan semua sebab nanti jadi panjang. Tapi surah Asy-Syu'ara Allah ceritakan Nabi Musa itu dalam ayat ke-10 sehingga ayat 68. Panjanglah tu. Dan ceritanya pun banyak. Ceritanya adalah ketika mana Nabi Musa telah datang berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara tu kemudian Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun akan menunjukkan kehebatan lah. Ahli sihir baling tali berubah menjadi ular ataupun bergerak seperti mana ular. Nabi Musa baling tongkat berubah menjadi Su'banun Mubin. Cerita pasal tu. Dan ending kepada surah Asy-Syu'ara itu adalah bercerita tentang Fir'aun ditenggelamkan. Secara detail ditenggelamkan dalam surah Yunus. Nanti kita akan tengok. Itu surah Asy-Syu'ara 10 sampai 68. Dan kemudian datang surah An-Namlu. Walaupun cerita itu banyak kisah pasal Nabi Sulaiman. Mula Allah sebut Nabi Musa lah, betul Nabi Sulaiman, Balqis. Tapi surah An-Namlu Allah sebutkan kisah Nabi Musa pada ayat ke-7 hingga ke-14 saja. Sikit. Itu pun penceritaan itu hanya ketika Nabi Musa nak pergi balik Mesir, daripada Madian tadi nak pergi balik Mesir, nampak api. Itu je ceritanya. Dan Allah perkenalkan Inni Anallah. Surah An-Namlu. Allah mula nak lantik Nabi Musa menjadi seorang Nabi. Baru datang surah Al-Qasas, yang mana surah Al-Qasas fully cerita pasal Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukanlah sampai 88 tu. Cuma nanti kita akan tengok keseluruhan sinopsis surah Al-Qasas daripada ayat ke-3 dah start dah. Tak boleh ambil ayat pertama pun tak apa. Sebab biasa ayat pertama tu kan huruf al-muqata'ah Al-Quran, betul kisah. Mana ambil ayat pertama sampai dah nanti pada ayat yang ke-42 nanti itu cerita pasal Nabi Musa dan Fir'aun. Nanti masuk di pertengahan surah Allah mula bawa datangkan kisah Nabi SAW. Kisah tu, mana kisah yang sedang berlaku kepada Nabi. Wahai Muhammad, kau kena begini, bagi ancaman kepada mereka tentang akhirat. Ujung surah Al-Qasas, endingnya Allah bawa datang lagi satu figura di zaman Musa, iaitulah kisah Qarun. Kisah Qarun, dan Allah sebut namanya kisah Qarun. So Qarun ni pun hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. So dalam surah Al-Qasas ni ada cerita Fir'aun dan Musa, ada kisah Nabi dan hari kiamat, dan juga ada Qarun. Okey, sebelum pergi jauh, kenapa Allah bawa datangkan kisah Fir'aun dan Qarun dalam masa yang sama?
Kenapa tak Fir'aun saja? Dan kenapa diasingkan pula jauh? Kenapa tak Fir'aun, Qarun, kemudian baru cerita pasal Nabi dan kiamat? Kerana Nabi juga sedang menempuhi dua figura yang sama macam tu, Fir'aun dan Qarun. Fir'aun dan Qarun dah mati dah. Al-Quran ni sifat dia, orang tu walaupun Allah sebut dalam Al-Quran, orang tu dah tak ada, dah mati, tapi wataknya masih hidup. Fir'aun mati dah, tapi watak masih hidup sampai kiamat. Hari ni pun ada, zaman Nabi pun ada. Qarun dah mati, tapi wataknya masih hidup. Siapa saja yang Allah rakamkan dalam Al-Quran namanya, watak dia masih hidup. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, Lahabin wa tab. Abu Lahab, Allah sebut nama dia dalam Quran. Dia dah mati dah, tapi dia punya watak masih hidup. Dan tak perlu tuding jadi pada orang lah, oh dia itulah Abu Lahab Zat. Tak payah. Bukan tugas kita nak menentukan siapa Fir'aun, siapa Qarun, siapa tak. Sebenarnya itu yang jadi pada kita. Adakah watak itu aku? Macam tu. Itu tujuan kita belajar. Kalau kita belajar menuding jadi pada orang, tukar niat kita tu. Sampai bila takkan dapat? Kan? Ada orang belajar kadang dia asyik nampak orang lain punya kesalahan. Dia belajar tapi nampak orang lain. Tu ustaz cerita pasal dia tu. Tu ustaz cerita pasal dia tu. Tu ustaz cerita pasal dia. Semua orang lain je. Dia tak pernah pun rasa pasal aku pun ni, ustaz cerita ni pasal aku ni. Bukan ustaz pun tak kenal dia. Ustaz pun tak kenal dia siapa. Tapi dia macam, aku malas pergi ustaz tu punya kelas, saya cerita pasal aku je. Ustaz tu kenal dia pun tidak. Tapi sebenarnya Allah sedang ilhamkan kepada ustaz itu untuk tegur orang tu melalui penceritaan. Itulah. Lepas tu kita kena pandang diri kita, bukan orang lain. So Allah sedang bawakan surah Al-Qasas itu kepada Nabi, yang dalam surah itu ada dua figura yang jahat, Fir'aun dan Qarun. Dan zaman Nabi ada watak Fir'aun dan Qarun pada zaman itu. Siapa Fir'aun? Fir'aun ialah Abu Jahal. Fir'aun ialah Abu Jahal. Abu Jahal di zaman Nabi itu, Nabi gelarkan dia sebagai Fir'aun. Satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika habis perang Badar, maksudnya dah masuk ke Madinah lah, perang Badar tahun 2 Hijrah, mati semua ni. Abu Jahal mati, Abu Jahal mati, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, semua mati dalam perang Badar. Tiba-tiba Nabi bagi tahu, hadza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun untuk umatku ini. So Nabi tunjuk pada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Lahab beza, jangan confuse pula. Ustaz tadi sebut Abu Lahab ke Abu Jahal? Abu Lahab ni pakcik Nabi. Abu Lahab ni adalah pakcik Nabi yang adik-beradik seayah dengan ayahnya Abdullah. Okey, saya ulang balik bagi nampak jelas. Waktu tak jelas, tengok balik rakaman tu dalam rakaman. Abu Lahab dan surah Al-Masad tu, Tabbat Yadah tu, itu pakcik Nabi. Pakcik Nabi. Nama dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama betul dia. Okey, itu pakcik Nabi yang sama adik-beradik dengan ayah Nabi, tapi samanya adalah sama ayah saja, mak tak sama. Sebab Abdul Muttalib ni kahwin ramai, 6 orang. So Abu Lahab mak lain, Abdullah mak lain. Mak Abdullah Fatimah binti Amru. So ayah sama, Abdul Muttalib, atuk Nabi lah. Okey, itu Abu Lahab. Jelaskan itu Dan Abu Lahab ni mati setelah perang Badar habis. Abu Lahab ni tua dah masa perang Badar tu. Cuma dia tak pergi perang Badar tu, tak pergi, tak join. Sebab dia terlalu tua dan dia invest banyak harta pada orang kafir Quraisy untuk pergi. Dia kan banyak harta. Sebab tu Allah endorse tu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta anak-anak takkan memberikan manfaat pada dia. Sebab ayat tu turun, nanti kita cerita panjang. Tapi dia kaya, dia invest semua orang yang nak pergi perang ni dengan harap, dengan yakin akan balik keuntungan dan dia menang. So seronok lah. Tiba-tiba dapat berita orang kafir Quraisy kalah. So dia jadi stres sampai dia marah orang, maki orang. Tak tahu, ada riwayat kata dia orang ketuk kepala dia, ada yang riwayat kata dia jatuh sampai berdanah, kepala dia berdarah dan busuk, mati. Hina, Allah bagi penghinaan. Itu Abu Lahab. Abu Jahal pula, dia daripada kalangan keluarga lain, yakni Bani Hashim. Ini Bani Hashim, yang tu Bani Makhzum. Abu Jahal ialah daripada kalangan Bani Makhzum.
Bani Makhzum ni adalah Bani yang memang paling kuat menentang Nabi, Bani Hashim. So dia punya salah seorang daripada kalangan Bani Makhzum ialah Abu Jahal. Nama betulnya ialah Amru bin Hisham. Tu nama maikat dia lah, kalau ada maikat dalam tu. Amru bin Hisham. Nabi pernah doa untuk Amru ni. Nabi pernah doa untuk Amru bin Hisham ni. Nabi angkat tangan, sahabat-sahabat dengar ni. Nabi angkat tangan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Umar ibn al-Khattab wa bi Umar bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dua lelaki yang kau cintai, daripada Umar bin al-Khattab ataupun Umar bin Hisham, Amru bin Hisham. So Allah berikan Islam itu kepada Umar al-Khattab, bukan kepada Amru bin Hisham. So riwayat itu daripada Khabbab bin al-Arat. Tu cerita tu menarik dan itulah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni mati dalam perang Badar. Tadi kita sebut dah. So dalam kisah Al-Qasas, lu jangan lagi tahu, kita masih lagi belajar dalam surah Al-Qasas ni. Walaupun nampak macam jauh Ustaz lagi, dia tak, masih lagi surah Al-Qasas. Sebab dalam surah Al-Qasas ada dua figura yang disebutkan oleh Allah, Fir'aun dan Qarun. So Fir'aun yang mana Nabi juga sedang tempuh zaman tu, zaman Nabi, iaitulah Abu Jahal yang Nabi kata ketika dia mati, hadza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun untuk umatku ini. So maknanya setiap zaman akan ada Fir'aun. So Nabi SAW dia akan tempuh Abu Jahal itu sebagaimana Nabi Musa tempuh Fir'aun. So Qarun siapa? Di zaman Nabi dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Kenapa? Sebab Qarun ni dia kaya. Dia kaya, harta banyak. Dan Allah rakamkan dalam surah Al-Qasas, nanti kita akan tengok dia punya kekayaan tu dalam surah Al-Qasas belakang tu ayat 80 lebih tu. Allah bagi tahu kekayaannya itu, Allah tak bagi tahu kekayaan secara keseluruhan, tapi Allah bagi tahu mafatihahu, kunci-kunci kekayaannya terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat dia. So itu tak penting. Maknanya kalau Allah tak sebut kekayaan dia berapa banyak, itu tak penting. Tak payah sibuk tanya, tak payah sibuk cari. Sebab Allah hanya bagi tahu kuncinya saja dipegang oleh orang-orang kuat. Bukan kunci kunci-kunci. Mafatihahu, kunci-kunci saja dipegang oleh orang-orang kuat, bermaksud dia punya kekayaan lebih banyak daripada kunci itu. So maksudnya Nabi Musa terpaksa berhadapan dengan Qarun yang namanya mereka kata la tafrah, jangan sombong wahai Qarun. Qarun pula kata aku punya kekayaan ini adalah daripada hasil ilmin indi, kebijakan aku. Ada tak Qarun zaman sekarang? Ada. Semua hasil titik peluh saya. Tengok ni semua saya punya kerja, siang malam saya berusaha. Langsung tak sebut nama Allah. Walaupun tak ada lah nampak Qarun tu, tapi sifat Qarun tu ada. Balikkan semua pada Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang kaya dua jenis. Satu orang kaya yang baik, satu orang kaya yang jahat. Qarun adalah orang kaya yang jahat. Tapi ada orang kaya yang baik yang Allah sebut dalam Quran, yang memang ingat pada Allah. Nabi Sulaiman, Zulkarnain. Hebat. Nabi Sulaiman kaya. Kayanya adalah dia mentadbir dunia timur, barat, utara, selatan. Tapi apa sahaja yang berlaku dia akan kata hadza min fadli rabbi. Balik pada Allah, balik. Qarun, tapi Qarun kata apa tadi? Qarun kata ini adalah hasil kebijakan aku. Beza tu. Zulkarnain sama juga, dia mentadbir timur dan barat. Dan orang puji dengan kehebatan dia. Dia kata hadza rahmatun min rabbi. Surah Al-Kahfi ini rahmat daripada Tuhan aku. Balik pada Allah. Tu kata hebat tu. Allah bawa datang bukan satu contoh yang buruk, tapi Allah bawa datang cari yang baik. So pilih mana satu kau nak. So kata Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, saya pun rujuk juga tafsir Al-Azhar. Profesor Hamka mengatakan bahawa Qarun ialah orang yang gila harta, Fir'aun ialah orang yang gila kuasa. Dan kedua-dua gila kuasa dan harta itu berlaku di zaman Nabi SAW. So Al-Walid bin Mughirah ialah Qarun zaman Nabi. Walaupun banyak lagi lah, walaupun dia ada lagi orang-orang yang banyak yang kaya-kaya, tapi nama Al-Walid bin Mughirah ini yang disebutkan paling dahsyat macam Qarun. Walaupun kita tengok Abu Lahab pun kaya, digunakan kekayaan dia, tapi nama dia tak setinggi Al-Walid. Sebab Al-Walid ni antara yang invest paling terbesar dekat Kaabah.
Dia yang beli batu-batu, dia punya keegoannya tu sangat dahsyat. Tunduk pada Islam pun tak mau. Siapa Al-Walid bin Mughirah ni? Anak dia ramai. Ada yang kata 10 orang, ada kata 12 orang. Salah seorangnya adalah orang hebat dalam Islam. Namanya Khalid. Dia adalah Khalid bin Al-Walid. Walaupun Khalid dia lewat masuk Islam. Khalid ni dia masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Lewatlah. Tapi hebat. Nanti kita cerita pasal Khalid. Tapi nak sebutkan kenapa disebutkan dua tu, Fir'aun dan juga Qarun, kerana Nabi sedang tempuh dua-dua ni, gila kuasa dan juga gila harta. Dan menariknya, kedua-duanya ini mati cara yang sama. Fir'aun mati macam mana? Tenggelam dalam laut, tenggelam di bumi melalui laut. Qarun mati macam mana? Tenggelam juga dalam tanah. Dua-dua mati cara yang sama. Ini hebat. Okey, ini hebat. So jangan risaulah. Apa saja yang berlaku kita serahkan pada Allah. So dua-dua mati cara yang sama. Tenggelam dalam air, dan kedua Qarun tenggelam dalam tanah. Bukan dia saja, Allah sebutkan juga dalam surah Al-Qasas, nanti kita akan tengok ujung, dia tenggelam dengan harta-hartanya sekali. Itu yang orang duk buat program mencari harta karun. Yang herannya dia mati dan tenggelam dekat Mesir. Carinya kat Puchong. Tak jumpalah harta tu. Tak jumpalah Ustaz. Memanglah. Harta karun tu tak jumpalah kat sini. Dia tenggelam sana kat Mesir. Tapi orang dah mindset kan. Apa saja harta yang jumpa kat bawah tanah semua nama karun. Harta karun kata kan. Semua jadi gitu kan. Dulu kita kecil-kecil tak tahulah. Tiba-tiba patutlah nama harta karun. Ni surah Al-Qasas menceritakan kepada kita. Okey, habis. Okey, kemudian. Jadi itulah dia cerita berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS. Tak masuk lagi ni ayat pertama tau. Memang saya akan cerita tentang sinopsis je dulu supaya nampak menarik cerita tu. Surah Al-Qasas didatang selepas daripada surah An-Naml dan surah Asy-Syu'ara. Dan kita sebutkan tadi surah Asy-Syu'ara ada cerita pasal Nabi Musa daripada ayat 10 sampai 68. Surah An-Naml ada ayat kisah Nabi Musa daripada ayat 7 hingga ayat ke-14. Dan kalau kita perasan, kesemua tiga-tiga surah itu bermula dengan huruf-huruf al-muqatta'ah yang bermula dengan huruf ta. Okey? Surah Asy-Syu'ara ta sin mim. Surah An-Naml ta sin. Surah Al-Qasas ta sin mim. So para ulama dia bahaskan mana-mana surah yang bermula dengan huruf ta akan ada kisah Nabi Musa AS. Semua surah yang mula dengan huruf ta. Berapa banyak pula surah Ustaz? Tak apa, saya dah tolong kirakan untuk ibu, jangan risau. Ibu catat dan hafal saja. 4 surah saja yang bermula dengan huruf ta. Pertama surah Asy-Syu'ara tadi, ta sin min. Ada tak cerita pasal Nabi Musa? Ada tadi Kemudian surah An-Naml, ada tak cerita pasal Nabi Musa? Ada, pasal dia mula dengan ta sin. Surah Al-Qasas, ada tak cerita pasal Nabi Musa? Ada. Lagi banyaklah. Ini kira macam melengkapkan cerita surah Asy-Syu'ara dan juga An-Naml. Dan satu lagi yang bermula dengan huruf ta, ada kisah Nabi Musa, surah Taha. Surah Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hal ataka hadithum Musa. Ada cerita pasal Musa. Taha. Banyak juga cerita pasal Nabi Musa ni kat surah Taha ni. Yang kita dah baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu dalam surah Taha. Yang nanti Allah minta pada Nabi Musa dan juga Harun pergi jumpa Fir'aun, bercakap dengan dia, dakwah dengan dia, qaulan layyinan, cakap dengan lembut, jangan kasar. Walaupun Allah tahu tak yang nanti dia akan mati dalam keadaan kufur? Tahu. Oh, itu banyak kita boleh belajar. Tak apa, itu nanti sampai masa kita akan buka surah Taha. Kita akan pergi semua surah yang ada surah Taha. Kita akan pergi semua surah yang ada kisah Nabi Musa, termasuk surah Al-Baqarah, Bani Israel, semua itulah. Okey, jadi itu antara yang disebutkan. Dan Allah Subhanahu dan para ulama menyebutkan ketiga-tiga surah, surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml, surah Al-Qasas, kesemuanya itu adalah digelarkan sebagai surah At-Tawasin.
Surah At-Tawasin. Macam mana tulis Ustaz? Tulislah macam mana kita sebut tu je lah. Kalau saya ejakan nanti esok-esok tak tahu nak sebut. At-Tawasin. Kan? Kalau saya eja nanti alif, lam, ta, alif, sin, ya, nun, nanti kat balik rumah nanti 5 bulan akan datang gitu. Macam mana baca? Tusin, tufan tak? So tulis je baca Rumi kita At-Tawasin. Nanti bila-bila 5 tahun akan datang kita bunyi dia ni lah dia Ustaz. Dah selesai. Orang tak tengok tulisan kita kan, orang dengar kita punya mulut kan. Itu dia punya kunci ya, supaya kita boleh ingat apa benda aku tulis ni. Tak percaya cuba tengok balik kita punya buku-buku yang kita tulis sebelum-sebelum ni. Cuba baca balik. Apa Ustaz sebut apa tulis je apa benda yang kita dengar tu. Tapi dia punya bunyi At-Tawasin. Okey, sin belakang. Apa dia? Ulama katakan surah-surah itu ialah surah yang bermula dengan Tasin. Surah yang mula dengan surah Tasin. Okey, habis. So 3 tu sajalah. Surah At-Tasin ialah surah Asy-Syu'ara, Tasin Mim, surah An-Naml, Tasin, surah Al-Qasas, Tasin Mim. Nanti kita akan hurai dalam ayat pertama apa maksud Tasin Mim tu. Tapi ini antaranya yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan adanya huruf Ta, maka ia ada kisah Nabi Musa dalam tu, termasuk surah Taha 4 tadi. So 3 ni dia rapat. Taha lah ke depan, ke belakang. Nabi nak katakan bahawa dia punya kesinambungan kisah Nabi Musa alaihissalam. Okey, sinopsis keseluruhan kita dah ceritakan tadi berkaitan dengan sinopsis keseluruhan yang ada cerita Nabi Musa alaihissalam daripada peringkat awal, bagaimana maknya lahir dan maknya dalam keadaan boleh saya cerita sinopsis dulu ke semua, nanti kita akan pergi detail untuk kaitkan dengan kita. Kisah Nabi Musa bermula ataupun surah Al-Qasas bermula dengan Allah revealkan kejahatan dia. Allah bagi tahu kejahatan Firaun ni apa. Dia rasa dirinya ala, tinggi, takabur, mengaku diri sebagai Tuhan. Dia menyusahkan rakyat-rakyatnya. Yang paling dia menyusahkan adalah Bani Israel. Okey, ibu-ibu kena faham, di masa itu ada 2 bani yang berbeza tinggal di Mesir. Pertama, Bani Israel. Bani Israel ni memang bani yang dikerahkan oleh Firaun. Buat macam-macam. Jadi hamba, buat piramid, buat itu, buat ini, kerja susah payah. Dan satu lagi bani adalah Bani Qibti. Bani Qibti ni adalah sama keturunan dengan Firaun. So Bani Qibti ni yang kadang dilebihkan pasal dia satu keturunan dengan Firaun. Okey, Nabi Musa bani mana? Bani Israel. Cuma specialnya Nabi Musa, Bani Israel, dia duduk dalam istana Firaun. So dalam surah ni pun ada cerita, nanti kita akan start tengok. So Allah mula revealkan kejahatan Firaun tu dulu, baru Allah bawa satu babak yang baru. Selepas revealkan Firaun, bawa satu scene yang baru, babak yang baru, yang Nabi Musa punya mak Nabi Musa dalam shot camera tu dia jadi macam tu lah. Shot camera, Nabi Musa punya mak dia macam, aku nak lepaskan tak nak ni, nak lepaskan tak nak ni, nak letak ni dekat. Sebab waktu tu tengah cerita tentang ataupun tengah zaman pembunuhan kanak-kanak. Nanti kita akan pergi ayat 3, 4, 5 tu kita akan pergi kenapa berjadi macam tu. Tapi kita revealkan dulu kejahatan Firaun. Dan mak Nabi Musa lahirkan anak seorang lelaki yang tahun itu adalah tahun kena matikan anak-anak. So dia takut, macam mana nak buat ni? So mulalah pada ayat yang ke-8. Nanti kita akan tengok pada ayat ke-8, Allah berikan ilham kepada mak Nabi Musa untuk letakkan dia di atas sungai Nil. So mulalah kisah Musa jalan masuk istana Firaun. Siapa yang sedang bercerita tu masuk dalam istana Firaun? Betul, Allah yang cerita. Tapi siapa yang bagi tahu pada mak dia yang dia masuk dalam istana Firaun? Kakak Nabi Musa. Kita tahu tak Nabi Musa ada kakak? Nabi Musa ada 3 orang adik-beradik. Kakak yang dikatakan namanya adalah Maryam, kedua Harun, abang Nabi Musa, ketiga Nabi Musa. Okey, 3 orang adik-beradik. Capture ni supaya penceritaan kita tak lagi jauh. So ada 3 orang ni. So nanti ketika dilepaskan anak dia, mak Nabi Musa dilepaskan anak dia pergi masuk ke dalam sungai. So mak dia bagi tahu pada kakak dia, pergi tengok adik kau tu pergi mana.
Mak tak tahulah kenapa mak boleh lepaskan dia, macam tu bahasa kita. Tapi tengok sekurang-kurangnya kita tahu dia ke mana nanti. So, kita tengok tu bukan tengok ikut, berkemungkinan tengok tu mungkin daripada sudut yang jauh, sebab takut nanti orang nampak. So dia terpaksa sembunyi, masuk dalam istana Firaun. So dia beritahu. So nanti dalam kisah ni juga, ni sinopsis keseluruhan, kita akan tengok macam mana yang Firaun tadi kata kena bunuh anak-anak yang kecil ini, tapi isterinya main peranan, Asyah. Dia kata anak ni menjadi qurratu ain, yang kita biasa baca doa tu. Apa doa dia? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Perkataan yang sama Allah guna dalam surah ini juga, qurratu ain. So nanti kita akan samakan, kita akan matchkan dengan kita. Kena ingat kisah kalau kita cerita, dia mesti ambil kisah yang original, masuk kepada kisah Nabi yang sedang ambil wahyu daripada Allah, dan bawa reflect kepada kisah kita. Kenapa kena baca doa tu? Dan itu dah dia Asyah, dia mengatakan kepada Firaun, dia kata anak ni menjadikan kita rasa sejuk mata nak tengok dia. Dan dia ambil tak? Ambil. Walaupun awal-awal keras lah, tapi tengok peranan seorang isteri. Kita akan belajar nanti banyak kekeluargaan, kita akan belajar dalam surah Al-Qasas. Hidupkan kekeluargaan ni macam mana dalam surah Al-Qasas. So ketika itulah dia membesar di istana, membesar, sampailah nanti ada satu isu berlaku. Nabi Musa melihat ada pergaduhan di pasar daripada kalangan Bani Qibti dan Bani Israel. Nabi Musa nak leraikan tu, dia hanya tampar saja. Bani Qibti tu mungkin dia melawan ke apa semua, mungkin cerita pasal resis ke, kau Bani Israel aku Bani Qibti, mungkinlah, kita tak tahu. Tapi dalam Al-Quran terus menyebutkan Nabi Musa menampar hanya sekali, mati orang tu. Hebat tu. Hebat tu, tampar sekali. Kuat mana kita boleh tampar? Orang perempuan lagi susah nak tampar kuat kan. Orang lelaki ni kuat mana dia boleh tampar sampai boleh mati? Nabi Musa memang kuat. Dalam Quran, dalam surah, nanti kita akan belajar dalam surah Al-Qasas, bakal isteri Nabi Musa siapa? Nabi Musa punya isteri siapa? Itu Firaun, Asyah tu. Isteri Nabi Firaun adalah Asyah. Ni isteri Nabi Musa nanti kat sini nanti akan cerita juga. Namanya dikatakan adalah Safurah. Okey? Dia yang akan nanti bagi tahu pada ayah dia, wahai ayah, inna man istajartal qawi khaira inna man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, adalah lebih bagus kalau kau mengambil seorang lelaki yang al-qawiyu al-aminu, kuat. Al-amin, amanah. So kenapa dia kata kuat? Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa Nabi Musa ini dia boleh mengangkat batu yang besar tu macam badang lah, seorang. So dia belum jadi isteri Nabi Musa lagi tak, tapi dia kan nanti akan menjadi isteri Nabi Musa. Sebelum tu hati yang bagi tahu pada ayah dia, wahai ayah, ambillah dia jadi pekerja kita, sebab dia ni al-qawiyyu, kuat. Al-amin, dia adalah amanah. Kenapa dia kata amanah? Kerana ketika mana Safurah dan adik dia, dua orang perempuan kan, nanti kita akan belajar, membawa Nabi Musa balik ke rumah, Safurah dan adik dia duduk depan, Musa belakang. So amanahnya dia ni, dia kata tak apa, bagi aku depan, kau orang belakang. Nanti kalau jalan kanan kau tunjuk kanan, jalan kiri kau bagi tahu kiri. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tak nak mata dia pandang bentuk tubuh. Oh ya, itu amanah. Dahsyat. Kalau kita memang lelaki memang duduk belakang lah, betul tak? Yang tengah live ni. Kita ada live juga TikTok kat sini. So ini yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan, inna khairan man istajartal qawiyul amin. Nanti kita akan lalu ayat tu. So itulah yang menyebabkan bahawa Nabi Musa tampar, mati orang tu. Dan bila dapat begitu tu kepada Firaun dia jadi marah, nak tangkaplah Musa. Bila nak tangkap Musa, orang begitu, wahai Musa, Firaun cari engkau, orang semua cari engkau, lari dia. Itulah yang pergi Madian tu. So nanti kita akan tengok kisah dia dengan orang tua tadi tu, yang cerita Al-Qasas tadi tu. Itulah kisah-kisah, dan akhirnya dia duduk dekat sana selama 8 ke 10 tahun, kahwin dengan anak orang itu, dan patah balik ke Mesir. So patah balik ke Mesir tu nanti kita akan tengok bagaimana kisah Nabi Musa berdakwah dengan Firaun. Okey, detail-detailnya nanti kita akan pergi juga surah Taha dan seumpama.
Jadi inilah kisah yang ada dalam surah Al-Qasas, dan selepas pertengahan surah ini cerita Nabi Muhammad SAW pula yang sedang berlaku di Mekah. Dan ada juga Allah rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas berkaitan kisah akhirat. Dan kemudian barulah di hujung tu ditutup dengan kisah Qarun. Okey, ni take note bila sebut Al-Quran sahaja, mana-mana surah pasti akan lalu 3 benda ni. Pertama, kisah itu di zaman tu. Pertama, maksudnya kisah itu dia menceritakan tentang kisah masa dahulu. Mana-mana surah dia akan lalu benda ni. Ada kisah yang Allah cerita kisah dulu yang kita tak tahu, tiba-tiba Allah bawa datang cerita tu. Kalau Allah tak cerita, kita tak tahu. So tu ada kisah. Pertama adalah kisah terdahulu. Kedua, kisah sekarang. Sekarang tu merujuk kepada kita lah, kita punya sekarang ni, Nabi ke sekarang kita ke, zaman kita sekarang ni. Dan yang ketiga adalah future, akan datang. Future akan datang. Itulah merujuk kepada kisah akhirat, syurga, neraka, kiamat dan seumpama. Okey. Hatta dalam ayat yang surah yang terpaling pendek pun ada 3 ni juga. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ada juga kisah tu. Itu cerita pasal future akan datang. Fasalli li bukan akan datang. Al-Kautsar akan datang. Fasalli li rabbika wanhar. Sekarang. Inna syani'aka huwal abtar. Kisah dulu. So dia tetap ada juga ketiga-tiga benda tu. So mana surah dia akan ada kisah dulu, kisah sekarang dan kisah akan datang. So sama dengan surah Al-Qasas ni lagi banyak lah. So saya nak highlightkan dulu supaya kita tahu inilah dia penceritaan yang Allah akan gambarkan dalam surah Al-Qasas ini. Okey, habis. Kemudian apa yang kita nak relatekan dengan kisah Nabi SAW? Pertama ialah Nabi SAW dibawakan oleh Allah penceritaan surah Al-Qasas ini kerana Nabi Musa ada 2 dakwah yang perlu dilakukan. Pertama, dakwah kepada Bani Israel. Kedua adalah dakwah kepada Fir'aun. Ini memang kita tahu sebab Bani Israel dia bukan, Bani Israel ni antara yang paling degil, kaum yang paling degil. So bila Bani Israel, Nabi Musa kena berhadapan dengan Bani Israel yang memang dia menjadi hamba kepada Fir'aun, buat macam-macam semua boleh, tak ada masalah. Tapi bila Nabi Musa nak memperelokkan balik akidah mereka, macam-macam mereka minta itu, minta ini. So Nabi Musa kena tackle ni dulu, Bani Israel. Dan Nabi Musa kena tackle Fir'aun, maksudnya kena dakwah kepada Fir'aun. Dan 2 kisah dakwah itu adalah kaitan kepada Nabi waktu zaman Nabi untuk tempuh 2 juga dakwah yang perlu dilakukan. Pertama adalah untuk orang kampung dia, Quraisy, yang sangat menentang Nabi 13 tahun, malah 21 tahun lah. Nabi dah berhijrah ke Madinah pun mereka masih tentang Nabi. Perang Badar, perang Uhud, macam-macam fitnah dia buat. Dan bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi terpaksa tempuh 1 lagi golongan untuk dakwah, namanya adalah munafik. So Nabi kena tempuh 2 ni. Dan 2 dakwah yang digunakan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel dan Fir'aun diaplikan dalam zaman Nabi. 1. Yang kedua ialah bagaimana tadi Nabi diberikan gambaran awal, Nabi Musa keluar. Tadi kita dah sebut dah, saya ulang balik. Keluar daripada Mesir pergi Madian dan balik semula. Ia adalah menjadi cerminan kepada Nabi SAW bahawa nanti kau akan kena keluar juga daripada Mekah pergi Madinah dan kau akan patah balik pergi ke Mekah. So gambaran awal. Dan yang ketiga, bagaimana Nabi Musa AS dituduh menjadi tukang sihir. Nabi Musa kan baling tongkat, berubah menjadi ular. Dan ular itu bukan silap mata, memang Allah kata su'banun mubin, ular yang betul. Kalau ahli sihir Sahrah yang lain, ahli sihir Fir'aun, dia campak tali itu bergerak-gerak macam ular. Tapi bila Nabi Musa baling tongkat, berubah menjadi ular, yang ahli sihir pun tengok, tak ada dalam silibus aku ni. Sebab dia pakar
Ahli sihir ni pakar sihir. So dia tak pernah belajar pun dalam silibus pertama kedua, tak ada. Macam mana Nabi Musa boleh buat? Sebab itu bukan sihir, itu mukjizat. So Nabi Musa dituduh oleh Firaun, kau adalah tukang sihir. Banding dengan tu aku tukang sihir, aku lagi power. Nanti kita akan jadikan satu keramaian, kau bertarung dengan sihir aku. So sama ke tidak dengan Nabi? Apabila Nabi tunjukkan kemukjizatan Nabi, bulan terbelah, air keluar dekat jari, tiba-tiba orang tengok tu, nampak tu, tapi tiba-tiba orang kata hadza sihrum mubin, tu sihir je Muhammad buat tu. Kan betul pun, tuduhan yang sama. So dia juga memberi gambaran kepada kita, Nabi untuk tenang ketika mana orang kata pada Muhammad, wahai Muhammad, kau tukang sihir. Oh, Nabi Musa kena lagi teruk. Faham tak? Maksudnya dia sebagai satu menaikkan semangat. Tu surah Al-Qasas dia cerita pasal menaikkan semangat. So menunjukkan bahawa kita yang sedang baca ayat Al-Quran, mana-mana surah, so kita perlu juga meneliti dan melihat orang-orang yang kena macam kita, supaya kita tak rasa macam akulah kena paling teruk, aku ni susah Ustaz, orang lain semua senang je hidup. Cuba tengok orang lain yang kena macam kita. Orang lain tak ada macam saya Ustaz, mak mertua saya Allah payah Ustaz, macam Nyonya Mansur. Mak mertua aku kan, ibu mertua aku tu kan Nyonya Mansur, payah Ustaz. Cuba tengok orang lain yang juga menghadapi benda yang sama. Tak tahu Ustaz, saya dengan ipar-ipar saya tak ngam Ustaz. Ipar-ipar saya semua bercakap belakang, bila saya datang dia senyum, belakang-belakang dia mengumpat Ustaz. Kan? Kita kena ambil situasi-situasi yang macam ni lah. Memang sama dengan hidup kita. Kita ambil orang lain tak terasa lah kita kan. Itulah dia. So, maksudnya mungkin kita boleh kata orang lain mesti ada juga masalah yang sama. Tak tahu lah Ustaz, suami saya ni tak macam suami orang lain. Suami orang lain semua okey, suami saya Ustaz berat betul, pergi semayang pun susah. Okey lah, daripada orang lain yang mungkin kita tak tahu, mungkin ada lebih teruk daripada itu. Kita tak sampai tahap Fir'aun lagi suami tu. Orang lain tu dah sampai Fir dah, nak masuk Aun je tinggal. Asyah lagi, tengok cerita Fir'aun, tengok cerita Asyah, suami dia Fir'aun, betul-betul Fir'aun tau, bukan macam Fir'aun, memang Fir'aun Asyah tu. Tapi cerita Asyah boleh tengok dalam surah At-Tahrim, dia boleh kekal dengan suami dia sampai dia mati. Tapi dia tak ikutlah suami dia, doa pada Allah. Tengoklah Asyah macam mana dia bertempuh. Sama, ujian-ujian itulah yang menjadikan aku kena tengok orang lain lebih susah. Macam mana Nabi jumpa dengan Nabi Musa nanti ketika Isra' dan Mi'raj, 3 tahun akan datang berlaku Isra' Mi'raj. So Nabi dah dapat gambaran, oh Nabi Musa macam ni cerita dia. Itu yang Nabi berjumpa dengan Nabi Musa pada langit yang ke-6. Hebat Nabi Musa, menjadi satu contoh, menjadi satu penggangan story kepada Nabi SAW untuk aku nak kena terus hidup dengan kisah Musa. Itu yang berlaku. Dituduh sihir, Nabi juga dituduh sihir. Macam-macam Nabi kena macam-macam dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi sama juga dengan Musa pun kena dengan Fir'aun cukup banyak. Dan ibu-ibu tahu ke tidak, sebenarnya kisah Fir'aun dengan Nabi Musa tu adalah permulaan kepada kisah Bani Israel yang banyak dalam Quran ni. Maknanya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu adalah kisah permulaan kepada cerita Bani Israel yang degil ni sampai ke Palestin nanti tu. Fir'aun tu starting je. Maknanya Nabi Musa kena tempuh Fir'aun dulu yang dahsyat ni, lepas tu lagi dahsyat kena ni. Walaupun selamat dengan Fir'aun dah mati tenggelam dah, lintas sungai Laut Mati tu lintas, dah start dah kedegilan Bani Israel. Minta Tuhan baru, dah turunkan manna wassalwa, makanan daripada langit, tiba-tiba minta juga asal, minta juga adasiha, minta kacang dal, minta bawang putih, bawang merah. Itu dalam surah Baqarah kan, Bani Israel kan. Padahal makanan sedap dah, manna wassalwa, manis, makanan-makanan manis, burung sedap. Tapi dia kata tak mau, wahai Musa, mintalah pada Tuhan kau, minta kacang dal, bawang putih, bawang merah. Rupanya dalam kajian tafsiran menyebutkan itu adalah makanan-makanan hamba. So mereka yang menghidup di Mesir di bawah penghambaan Fir'aun, itulah makanan mereka. Sudah tak boleh lagi dah, mesti nak itu juga. Padahal nikmat sedap ni tak. Minta air, dapat air. Nabi Musa ketuk batu, keluar pancutan 12 mata air. So menunjukkan ada 12 kabilah daripada Bani Israel, ada 12 bani
pecahan. Dan 12 bani itu merujuk kepada 12 anak-anak Nabi Yaqub. So, ada 12 orang, termasuk Yusuf, Bunyamin, Yahuza dan balance 12 orang. So 12 orang itulah nanti akan berkembang biarlah. Itu yang akan jadi resis tu. Kau Bani Yusuf, kau keturunan Yusuf, kau keturunan Bunyamin. Keturunan Bunyamin lah antara yang paling mereka benci. So, Bunyamin dia nama tak apa nak popular sangat. Kalau kata keturunan Yusuf tu okey lah sikit, sebab Yahuza ni yang muncul Yahudi tu. Anak-anak Nabi aku ada 12 orang tu, keturunan Yahuza tu yang mereka angkat sangat tu. So, tapi keturunan Bunyamin mereka sangat tak suka, walaupun mereka Bani Israel. So tu yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran secara keseluruhannya. Kita ambil sinopsis 88 ayat, itulah penceritaan yang Allah rakamkan dan itulah relatednya kepada zaman Nabi SAW yang Nabi akan tempuh. Dan untuk kita mulakan untuk ayat yang pertama. Habislah, tak apa, boleh maksudnya ayat pertama Ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ta sin mim. Huruf ta, huruf sin, huruf mim. So dia ada dia punya bacaannya lah. Ada panjang, ada pendek. Dan dia bukan baca to sama, bukan. Ataupun dia baca alif lam mim baca alam, bukan. Ada yang alif lam mim ro, bukan baca alma almar. Ada yang baca almari pun ada. Alif lam mim ro almari. Bukan. Tapi dia mesti dibaca dengan huruf hijaiyah tu. Ta, huruf ta lah, pasal dia tak ada baris. Okey, ta huruf ta, sin huruf sin, min huruf mim. Tetapi dibaca dengan ada harakat, sekurang-kurang 2 harakat. Ta, sin, ada mat dekat situ, panjanglah 6 harakat. Sin, dia kena ada masuk tu, dia geram kat situ. Mim. So bila kat situ bacaannya nanti boleh tanya guru tajwid lah. Saya tak belajar tajwid, tak ajar tajwid kat sini, tapi kita nak ambil dia punya faedah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan kepada kita untuk mengetahui tentang Tasin mim ini. Dalam tafsir tadabbur dia dipanggil sebagai huruf-huruf huruf-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong. Huruf-huruf al-muqatta'ah ialah huruf-huruf yang terpotong. Ta, sin, mim. Dalam Al-Quran ada huruf-huruf al-muqatta'ah ini satu huruf. Apa satu huruf? Ada kan dalam Al-Quran kan satu huruf. Apa? Nun, ada sad, satu huruf. Ada huruf-huruf yang 2 huruf, huruf al-muqatta'ah yang Allah mulakan. Ni kita ambil yang mula, memang biasa mula je, yang tengah-tengah tak ada. So mula-mula huruf al-muqatta'ah ada yang 2, antaranya Taha, antaranya Yasin. Ada huruf-huruf yang Allah sebutkan 3, iaitu popular lah, alif lam mim, ta sin mim. Ini yang popular. Ada huruf yang 4, alif lam mim ra, yang 4. Ada yang 5, kaf ha ya ain sad, surah Maryam. Jadi ini dinamakan sebagai huruf-huruf al-muqatta'ah. So apa maksud huruf-huruf al-muqatta'ah ini? Dalam Quran sebut apa? Untuk ibu-ibu punya apa disebut? Tak ada maksud. Semua kebanyakannya akan sebut Allah yang mengetahui maksudnya. Biasa huruf-huruf ini ulama akan sebut tafsirannya wallahu a'lam bimuradihi. Allah saja yang tahu maksudnya. So antara yang paling terbaik untuk kita ambil pendekatan yang itulah. Tak payah tafsirkan, cukup Allah je yang tahu. So kita tak perlu tahu. Walaupun ada ulama-ulama bahas benda tu banyak. Ulama-ulama bahas benda tu banyak. Kalau kita ambil kisah ni pun ta sin mim banyak dibahaskan oleh para ulama. Ada yang katakan ta itu ialah
Tursina. Okey, ada yang kata kali ni takut nanti semua netizen serang saya. Siapa yang kata tu? Saya pernah kena macam tu. Ulama-ulama kata, siapa ulama tu? Okey, yang menyebutkan ini adalah dalam kitab tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka. Dia meletakkan dekat situ Tasin Mim ini ada maksudnya. Cuma tidaklah kita boleh ambil 100%, itu pandangan saja. Yang paling tepat 100% adalah Allah yang tahu maksudnya, dah selesai. Tapi kita tak nafikan ada ulama-ulama yang bahas Tasin Mim ni apa. Dan kita dah sebutkan tadi, kesemua huruf-huruf al-muqatta'ah yang ada ta, hurufnya dimulakan dengan ta, Toha, Tasin Mim, Tasin, semua ada cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Dan sebab itulah para ulama mengambilkan ta itu dengan Tursaina. Maksudnya adalah Tursaina. Kenapa Tursaina? Kerana Nabi Musa mengambil Taurat, Nabi Musa mengambil Taurat 40 hari dekat sana di Tursina. 40 hari duduk kat situ. So dapatlah Taurat di situ. So disebutkan namanya Tursaina. Sin dirujuk ni dalam tafsir Al-Azhar, dirujukkan kepada As-Sana. As-Sana ialah satu tempat di Palestin, di mana tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat Injil. Nabi Isa mendapat Injil. Kitab jugalah, kitab Injil lah nama dia. So ta merujuk kepada Tursina, sin merujuk kepada As-Sana, tempat di Palestin, tempat di mana Nabi Isa dapat Injil, dan mim merujuk kepada Mekah, merujuk kepada Mekah yang Nabi Muhammad dapat Al-Quran. Okey, dapat Al-Quran. Yang ini tak payah kita 100% tak betul Ustaz, memang saya setuju. Tak payah setujukan, tak apa. Ini pandangan saja. Okey, dan bukan ini saja, banyak lagi pandangan-pandangan yang ada. Tapi cukup kita tahu yang itu, yang mana ta merujuk kepada Tursina, sin merujuk kepada Sana, tempat Nabi Isa dapat Injil, mim merujuk kepada Mekah, tempat Nabi SAW mendapat Al-Quran. Kan Nabi dapat Al-Quran di mana? Jabal Nur, di Gua Hira, itu di Mekah. So di Mekah dapat Al-Quran. Dan ada pandangan lain, tak payahlah nak ke? Tak payahlah panjang, itu panjang lah, nanti kan jadi pening kepala. Cukuplah Tasin Mim itu saja. Cuma okey, dan ada panjang lagi huraian para ulama, dan kalau kita buka lagi kita tafsir yang lain-lain yang besar-besar, banyak dirujukkan kepada apa? Stand for what? Tasin Mim tu apa dia punya stand dia. Tapi untuk kita yang awam ini, cukup kita tahu Allah yang mengetahui maksudnya, dan Allah tak buat sesaja walaupun maksudnya tak ada. Walaupun Allah je tahu maksudnya, tapi kita tak tahu kan. Tapi Allah tak buat sesaja. Kenapa? Sebab kata para ulama, perkataan huruf ataupun huruf-huruf al-muqatta'ah ini ialah tujuannya menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang. Sebab makna tak ada. Tasin Mim, apa maksud? Macam saya kata dekat tuan-tuan, MJK. Tuan-tuan pening lah. Apa Ustaz cakap MJK ni? Michael Jackson ke apa tak? Dah nak tafsir sendiri kan, MJK apa dia MJK. So dia sebenarnya macam satu penarik perhatian sekejap. MJK, tak tahu benda kan. Sebab selepas daripada huruf al-muqatta'ah, majoriti ayat yang keduanya adalah cerita tentang Al-Quran. Tengok surah Al-Qasas, Tasin Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Al-kitab merujuk kepada Al-Quran. Lagi Ustaz, bukti. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-kitab merujuk kepada Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Majoriti semua selepas huruf al-muqatta'ah ialah Al-Quran. So dia sebagai satu penarik perhatian untuk orang dengar, bukan huruf tu selepasnya. Faham? Ini kaedah kalau kita belajar bab public speaking. Saya belajar juga tu. Belajar tentang public speaking, tengok orang mula dah layu je kan. Dia banyak kaedah. Antaranya adalah tengah bercakap ni, diam kejap. So bila diam tu orang macam, apa hal Ustaz tu? Itu kaedah. Kaedah untuk nak tarik perhatian orang balik bila orang dah mula layu kan.
Ada banyak kaedah lain lah, ada buat humor sikit ke, itu kaedah-kaedah. Dan ada kaedah yang lain untuk menceritakan benda yang pelik. Untuk public speaking ni lah, nak tarik orang perhatian tu, cakap benda pelik sikit. Pelik sikit saja, bukan itu sebenarnya dia nak sampaikan. Yang selepas tu, kan? Ada satu lagi yang saya tengok tu, yang dia buat dekat apa, sekolah ke mana tu, di tengah talk lah untuk bagi motivasi. Tiba-tiba dia bagi tu, dia marah budak tu. Budak tu semua macam pucat muka dah. Yang lain semua takut. Dia kata itu sebenarnya contoh je, bukan takut. Jangan takut sangat. Dia jadi tenangkan sikit sebab nak tarik balik perhatian. Sebab dia buat benda pelik. So sama Al-Quran, tapi kita tak samakan Al-Quran tu dengan mereka. Tapi uslub Al-Quran, uslub ni maksud gaya bahasa Al-Quran sedang kita pakai untuk menarik perhatian orang ni. So Tosin Mim ialah untuk tarik perhatian orang dan untuk ceritakan apa yang ayat seterusnya itu. Dan majoriti ayat seterusnya itu adalah bercerita tentang Al-Quran. So itu cerita tentang Tosin Mim. Sama, nanti kalau ibu-ibu buka tafsir pun, buka Alif Lam Mim pun sama, Kaf Ha Ya Ain Sad pun sama, Alif Lam Mim Ra pun sama, Toha pun sama, Nun pun sama. Cuma dia akan ada urai-urai yang para ulama. Kenapa Toha? Kenapa Nun? Nanti dia akan urai-urai. Cuma yang ni kita ambil surah Al-Qasas tu dulu. Okey, kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Okey, saya urai sikit je nanti kita habis. Allah mulakan dengan tilka ayatul kitabil mubin, iaitu Allah mengatakan tilka dengan haza. Di sini belajar bahasa Arab tak sini? Tak belajar? Ada kelas bahasa Arab? Tak ada? Elok tak payah buat lah. Sebab saya rasa semua pengalaman kot. Sebab saya pun pengalaman juga mengajar kelas bahasa Arab ni lama dah, tahun-tahun juga. First class ramai orang datang, ramai, sangat ramai. Ramai orang datang, nak seronok lah. Dalam kelas tu anak anti lah. 2 bulan kemudian tinggal saya dengan mikrofon je. Pasal apa begitu? Tak tahu dah, kami dah tak lakat dah. Kami tak tahu dah, kami tertinggal jauh ni. Pasal dia Arab dengan matematik hampir sama. Matematik kalau tinggal satu subjek, satu topik, lah. Lain-lain tu dah tak boleh lah. Fi'il, isim, dah tak boleh lah. Tapi kalau nak belajar lah, tak salah pun. Cuma kena mujahadah lah sikit, kena masuk kelas banyak. Dia tak boleh masuk satu kelas tu terus dapat dah. Susah nak menguasai bahasa Arab. Pasal bahasa tu mahal. Bahasa Arab tu sangat mahal. Satu patah perkataan boleh tunjuk macam-macam. Kita kalau tunjukkan pergi, kita akan tanya pula siapa pergi, berapa orang pergi, laki ke perempuan, bila dia pergi. Tapi bahasa Arab hanya dhahaba saja, 3 huruf saja. Dhahaba, tahu dah siapa pergi, bila dia pergi, laki ke perempuan, berapa orang pergi, tahu dah, semua tahu. So dia sangat mahal. So itu yang bahasa Arab dimasukkan ke dalam Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan pula pada waktu tu, Tosin Mim tadi tak sebab cerita, adalah kerana ia merujuk kepada tentang orang-orang yang duduk di Mekah sedang bangga dengan syair-syair yang dia buat. So mereka ada syair-syair mereka dekat Mekah waktu tu. So Allah bawa datangkan Tosin Mim tadi adalah untuk nak menandingi syair-syair mereka ni, penyair-penyair ni, Asy-Syu'ara ni. Kan sebelum surah Al-Qasas apa? An-Namlu, Asy-Syu'ara. Nak menandingi orang-orang yang bersyair ini, Allah bawa datangkan satu benda yang kau tak boleh lawan. Tosin Mim. Apa tu? Sebab ini bukan syair, ini kalam Allah. Sehingga Allah cabar kan, dalam Al-Quran Allah cabar, fa'tu bisuratim mim mislihi. Kalau kau tak yakin dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, Rasul aku bawa, kau bawa datangkan kepada aku satu surah yang mislihi, sama macam ni. Tak ada orang boleh buat. So dia mahal. Tosin Mim ni adalah mahal. So Allah sebut dalam ayat yang kedua tilka. Kenapa bukan hadza? Kenapa bukan hadza dengan tilka? Beza. Hadza ini, tilka itu. So dalam Al-Quran Allah guna dua-dua. Kalau dalam Al-Baqarah Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika ialah merujuk kepada itu juga. Tilka ia merujuk kepada itu juga. Tapi ia merujuk kepada Al-Kitab dengan Al-Quran.
Yang mana kita tengok kenapa ada beza di antara ini dengan itu. Ini dia menunjukkan kedekatan Al-Quran. Sebab dalam Quran Allah gunakan hadzal Quran. Hadzal Quran, ini Al-Quran. Tetapi ada juga yang Allah gunakan tilka, yang merujuk kepada itu. Kenapa dia macam jauh pula? Dia bukan jauh, dia merujuk kepada ala, tinggi, kemuliaan. Al-Quran dia nak merujukkan kepada ala, tinggi. Maknanya kalau Allah gunakan tilka, bukan hadza, ia merujuk kepada kemuliaan Al-Quran yang tinggi. Kalau Allah guna hadza, dia menunjukkan Quran tu dekat dengan kita. Hadzal Quran dekat dengan kita. Tapi kalau Allah gunakan tilka, dia menunjukkan itu, dia nak mengatakan bahawa itu adalah ketinggian, kemuliaan Al-Quran itu. Sebab tu kita panggil macam itulah Al-Quran. Sebab apa? Kenapa begitu? Sebab nanti pada ayat yang keempat Allah gunakan perkataan ala pada Fir'aun. Cuba tengok sekejap ayat keempat. Allah kata inna fir'auna ala. Sebab Allah kata Fir'aun ini dia mengaku dirinya tinggi. Sedangkan Allah kata tilka ayatul kitabil mubin. Bukan Fir'aun yang mulia, bukan Fir'aun yang bangga diri, dan bukan Fir'aun yang tinggi, bukan Fir'aun yang mulia, tapi Al-Quran yang tinggi, Al-Quran yang perlu dimuliakan. Itu merujuk kepada tilka. Dan dia jauh merujuk ke yang kedua, dia bukan kemuliaan saja, dia jauh itu merujukkan kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Itu menunjuk tilka. So maksudnya tilka yang pertama ialah merujuk kepada tinggi, kemuliaan. Tilka yang kedua merujuk kepada Al-Quran yang telah pun ada di Lauh Mahfuz, yang Allah telah siapkan, siap-siap dah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai minal jinnati wan nas, dah ada dah di Lauh Mahfuz. Dia bukan Allah baru nak createkan, oh Muhammad kena gini, tulis cerita baru. Tak, dia memang dah ada dah. Dan Quran yang dah ada di Lauh Mahfuz tu diturunkan sementara di Baitul Izzah, langit dunia, sementara menunggu Nabi lahir, Nabi SAW lahir. Dan sementara tunggu lahir dan nak pergi ke 40 tahun akan datang, dilantik menjadi Nabi Rasul, barulah diturunkan ayat itu secara berperingkat. Maksudnya mana dulu yang berlaku? Nabi lahir dulu ke ataupun Quran yang dulu? Quran dulu. So tilka ayat itu merujuk kepada Quran tu dah ada dah. So apa kaitannya dengan cerita kita dalam surah Al-Qasas ni? Ini bukan rekaan Muhammad. Kisah yang kau akan lalui nanti, wahai orang-orang Quraisy di sana, dan kisah yang kita akan lalui nanti dalam surah Al-Qasas ini bukan rekaan Muhammad. Tilka ayat, cerita ni dah ada di Lauh Mahfuz dah, hanya disampaikan saja. Sebab tu nanti ayat ketiga Allah guna natlu. Tengok ayat ketiga, natlu alaika, kami yang ceritakan kepada engkau, bukan kau buat cerita. So itu merujuk kepada ayat Quran. Dan cerita-cerita yang ada dalam Quran ni, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Yusuf ke, memang dah ada dah dalam penceritaan itu. Kau sampaikan saja, sampaikan saja. So Nabi bukan bawa, Nabi bukan buat cerita, bukan rekaan Nabi. Sebab orang-orang Quraisy kan menuduh Nabi apa? Oh Muhammad ni asatirul awwalin, dia buat-buat cerita dongeng ni, padahal tak betul pun. Dia ni tukang syair ni, tukang syair ni, cerita dia tak betul pun. Padahal itulah cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Quran itu dah ada dah, dia tukang bawa saja Quran. Okey, itu tilka yang merujuk kepada kemuliaan. Satu, kedua adalah Quran tu memang dah ada dah. Al-Kitab, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Al-Kitab, itulah ayat-ayat Al-Quran mubin, yang menunjukkan bahawa Quran itu yang diturunkan ialah nyata, benar. Okey, sekejap sebelum kita nak habis, cuba buka surah, sebelum surah Al-Qasas, surah An-Namlu. Buka ayat terakhir dalam surah An-Namlu. Tak payah buka sebelah lah, memang di atas tu je kan. Okey, apa ayat terakhirnya? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi. Highlight ayat tu. Ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu ayatihi, tanda-tanda kebesarannya. Yang mana tanda-tanda kebesaran yang Allah sebut dalam surah An-Naml ayat terakhir ialah tafsirannya di bawah itu surah Al-Qasas. Itulah tilka ayatul kitabil mubin. Cerita tentang surah Al-Qasas yang akan menampakkan bahawa besarnya kekuasaan Allah bermula daripada mak Nabi Musa meletakkan anaknya di itu besar tau. Boleh ke ada tak mak yang berani buat itu? Letakkan anak dekat tengah jalan. Jangan kata sungai, sungai tak ada, sini sungai. Tak berani. Tapi kita sedang belajar tawakal. So Allah kata sayurikum ayati. Aku tunjuk, Allah akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Pak, masuk ayat kedua. Itilka ayatul kitabil mubin. Inilah cerita yang Allah nak sampaikan kepada engkau wahai Muhammad. Cerita yang benar, cerita yang dah ada di Lauh Mahfuz. Yang mana cerita inilah yang sebenarnya akan menampakkan lagi kekuasaan Allah. Dan kena faham, ayat ataupun surah ini ialah surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. So Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang masih degil nak memeluk Islam. So Allah kena bawa datangkan akli ni, dalil akli ni, kebesaran daripada sudut pemikiran. So nak tengok kekuasaan Allah, tengok pada apa yang ada depan mata kita. So Allah sedang tunjukkan cerita ni kepada orang-orang kafir Quraisy, dan kepada kita juga Allah sedang tunjukkan bagaimana untuk kita nak mengetahui tentang Al-Quran. Dan last, yang terakhir, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Itulah ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sedang bagi tahu pada kita, tilka ayatul kitabil mubin. Dan itulah ayat-ayat Al-Quran yang nyata, yang benar, yang bukan hanya benar, tetapi dia sedang bagi tahu pada kita Al-Quran bukan hanya untuk membacanya, tetapi bila sebut Al-Quran dia mesti ada 4 perkara: baca, tadabbur yang kita sedang buat, amalkan setelah mana kita dah tadabbur, dan ajarkan semula kepada orang. Baca ada pahala, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran akan datang beri syafaat pada engkau nanti di hari akhirat. Baca Al-Quran dapat pahala 10 kali ganda. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia dapat 1 pahala digandakan dengan 10 pahala. So baca saja dapat pahala. Tadabbur, ia sedang membersihkan hati. Orang yang tadabbur, tadi pertama adalah baca, kedua adalah tadabbur. Tadabbur, kita yang sedang tadabbur, Allah sedang bersihkan hati. Dalam surah Muhammad ayat 24 Allah kata afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tak mau mentadabbur Al-Quran? Ataupun mereka punya hati sedang tertutup. Nampak? Seorang baca Quran, dia kena tadabbur untuk bersihkan hati dia. Kemudian amalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah amalkan Quran, sebab takut nanti datang ancaman Allah dalam surah Luqman yang Allah katakan mereka ni dalam keadaan membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhu bi'adzabin alim, kata Allah, maka berikan khabar kepada mereka tentang azab yang pedih. Sedangkan mereka tahu, mereka dengar, tapi mereka walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Mereka dengar tapi mereka paling seolah-olah macam tak pernah dengar pun. Ada ke dalam Quran? Padahal baca dah ayat Quran tu, tapi dia langgar balik apa yang dia baca. So kita tak nak ada ancaman. Dan yang keempat, jadilah orang yang terpaling baik dalam dunia, iaitulah kata Nabi, ajarkan Al-Quran. Kenapa yang keempat ni ajar Quran? Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran semula. Okey, iaitu maksudnya kita bukan hanya, tapi ustaz saya bukan ustazah ustaz. Dia tak semestinya ustazah kena ajar Quran. Kalau kata kita ngajar Iqra pun masih boleh. Kan? Ngajar anak-anak cucu-cucu kita Iqra abata saja boleh juga. Itu pun dikira sebagai ta'allam Al-Quran ataupun wa'allamahu, untuk mengajarkan kepada orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi kita berhenti dekat ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin, supaya tak terkilan lah. Datang-datang tak ada sentuh ayat apa? Ada, 2 kita sentuh. Masuk kuliah akan datang, kita akan masuk pada ayat ketiga. Dan di sinilah bermulanya Allah mula revealkan 2 nama, iaitulah Fir'aun dan Musa.
So kita akan start tengok macam mana Allah menceritakan kepada kita tentang kejahatan Firaun dan apa solusinya untuk hidup kita insya-Allah. Sekadar itu dulu, wallahu alam. Qul qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.